Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran, Dr. Lee, saya nak berbalik semula kepada di bawah model trust tema tu ada teknologi maklumat dan juga komunikasi. Maknanya orang selalu mengatakan ini akan ajar di tahun 1 dan budak-budak sekarang katakanlah di umur 3 ke 4 dia dah pun mahir. Jadi apakah mungkin cabaran? Kerana kadang-kadang orang tengok teknologi maklumat dan komunikasi adalah satu yang cukup kompleks dan besar, padahal budak-budak tu yang dia boleh configure iPhone dan sebagainya. Betul. Jadi apakah mungkin perbezaan tentang sekarang ni ada ICT ada ICTL. Itu adalah satu program yang mengajar pelajar bagaimana nak guna komputer semua itu literasi TMK lah. Tapi dah di bawah modul tema ini yang kita harapkan ialah supaya murid itu dapat misalnya dalam reka bentuk dia boleh aplikasikan kemahiran TMK dia. Seperti Encik Zami kata, mereka ada banyak kemahiran di kalangan sebahagian pelajar tu, dia ada kemahiran TMK dah. So dia boleh aplikasikan dia punya kemahiran TMK itu untuk mereka bentuk sesuatu bentuk yang guru arahkan, dan juga dia boleh aplikasikan ilmu sains di situ. So dia macam itu, reka bentuk itu membolehkan pelajar itu menggunakan ilmu sains dan juga kemahiran TMK. Dan itu adalah satu peluang yang baik lah untuk kita kata pelajar itu kita kata macam memperluaskan lagi apa yang dia telah pelajari sebagai kemahiran TMK dan juga aplikasikan di ilmu sains, bukan ilmu sains yang kita belajar sebagai satu fakta sahaja ataupun sebagai satu kita kata pengetahuan yang tersendiri. Tidak. Saya rasa yang penting tu pelajar dia kalau dia nak kita meningkatkan minat kan, dia mesti faham bahawa ilmu itu, pengetahuan itu bermakna. So apakah yang kita kata yang ilmu yang bermakna? Ialah ilmu yang dia rasa kita boleh gunakan. Dia boleh guna di bawah reka bentuk ke, atau bila dia gunakan TMK, saya boleh guna TMK berkongsi dengan rakan-rakan lain apa yang saya telah memahami di bawah dia apa yang dia disebutkan sebagai sains. Itu satu perkara yang sangat menarik kepada pelajar kita. So itu yang saya rasa yang kita harapkan di bawah kurikulum ini. Saya dalam bidang orang kata creative content. Jadi apabila saya nak tengok dunia kesenian, ada seni visual dan seni muzik, jadi dan negara kita di negara pendapatan tinggi, dan creative content lah salah satu cabang di mana kadang-kadang kita tidak perlukan orang kata raw materials ke apa untuk membangunkan, dan ianya datang dari pemikiran. Jadi dalam kes ini mungkin Dr. Lee boleh berikan sedikit penerangannya apakah sebenarnya bila cakap pasal seni visual, maksud seni visual di dalam ini. Dan pernah dulu satu masa Profesor Diraja Pak Engku Aziz pernah mengatakan kalau anak dalam kandungan kena mainkan juga muzik kerana dia boleh mengikut tak. Jadi kerana muzik dalam ni. So apakah misalnya di dunia muzik ini kan, dunia muzik ini yang kita nak mula tu seperti saya pernah sebut di program Abang ni juga, saya kata untuk KSSR ni kita nak balik ke asas. So di tahap satu misalnya untuk dunia muzik dan dunia seni visual, kita balik yang ke asas. Kalau muzik misalnya, mereka membina kemahiran menghayati muzik. Apa dia muzik? Apakah misalnya yang muzik ataupun bunyi yang harmonis. So kita lihat cara mereka dapat menghayati satu muzik yang indah atau satu lagu yang indah, dan mereka tahu bagaimana menyanyikan lagu dengan kita kata kemahiran asas yang diajar di bawah modul-modul yang tertentu di bawah dunia muzik. Yang kita nak ialah supaya mereka dapat memperkayakan lagi hidup mereka dengan muzik dan visual. So di bawah visual kita ada corak misalnya, ada warna. Mereka tahu apa dia sebenarnya konsep warna, konsep kombinasi warna. Itu semua adalah kemahiran-kemahiran yang asas di dunia seni visual. Apakah corak-corak yang dapat dikombinasikan, apakah corak yang perlu dibentukkan, apakah sebenarnya corak ini, acuan ini, apakah sebenarnya kita kata misalnya warna merah, apakah dia punya
warna merah dengan warna apa yang boleh dikombinasikan jadi satu perkara yang indah. Ya, bila kita ajar seorang melukis, dia perlu tahu apa dia ni tu. Doktor dan ia cukup menarik juga kerana dalam industri saya pun perbahasan yang selalu kita buat di dalam bilik mesyuarat ialah tentang modular berbanding linear. Di mana dia satu ketika dulu ini kena buat dulu, diikuti oleh ini, diikuti oleh ini, dan tiba-tiba kita berfikir modular. Dan jadi reka bentuk kurikulum KSSR modular, KBSR dikira linear. Mungkin penjelasan doktor. So modular tu maksudnya sebenarnya macam ni, yang kita rasa dia ada bidang-bidang yang tertentu yang kita sekarang ni dikerangkakan di bawah satu modul. Dan kalau kita kata kita membangunkan pengetahuan dan kemahiran di dalam modul itu, maka kita kata sebahagian daripada itu kita kata dah sempurna dan lengkap. Tak ada sebahagian lagi yang kita perlu bangun juga. So bila kita ada modular, misalnya modul dia boleh jalan serentak. So kalau kita tengok misalnya modul pendekatan modular dalam pendidikan bahasa, semua bahasa sekarang tu dia menggunakan pendekatan modular. So kalau kita tengok dia ada kemahiran membaca, kemahiran menulis, lepas tu kita ada kemahiran bertutur dan mendengar. Lepas tu kita ada modul seni bahasa. So kalau kita tengok dia bergerak, dia bukan linear. Sekarang tu kerana kita tahu pelajar tu dia punya kemahiran dalam kemahiran dia berbeza-beza. Setiap pelajar, misalnya ada pelajar yang lebih cepat menguasai kemahiran menulis daripada kemahiran membaca. So bila kita guru dia melatih seorang pelajar tu, dia tengok kalau dia punya penguasaan kemahiran menulis itu lebih mencabar, guru tu dia akan perlahankan sedikit modul itu. Dia mempercepatkan yang modul yang dianggap sebagai lebih senang ataupun mudah kepada pelajar itu. So pendekatan modular seperti itu membolehkan guru itu mengubahsuaikan penyampaian pendidikan bahasa itu yang menepati tahap perkembangan pelajar. Itu adalah satu. Dan lepas tu kita tengok keseluruhan kurikulum KSSR. Kita ada modul teras asas, kita ada modul teras tema. So memang kita rasa yang teras asas itu adalah mata pelajaran yang sangat penting untuk mereka. Kita ada bahasa, kita ada mata pelajaran yang berfokus kepada pembinaan watak. So di sini kita tengok dia ini perlu kita majukan, dan kita tak boleh lupa dia juga perlu meningkatkan minat dia dalam pendidikan. So kita ada modul yang modul tema tu, modul yang tema asas itu dia mesti dia kata di dalam modul itu mereka buat benda-benda dan yang menarik, yang lebih ada bersifat amali, yang lebih bersifat praktikal. So dengan itu dia kalau kita semua ni ada serentak, bukan kita buat ini asas dulu, lepas tu dia baru buat itu yang amali, lepas tu dia pergi belajar yang lain. Kita serentakkan, dan dia akan ada, kita kata simbiosis lah. Dia ni yang saya rasa saya suka itu perkataan yang digunakan mereka apabila mereka membincangkan perkara-perkara yang boleh ada simbiosis, dia itu cross pollination. So dia pollinate each other, you see. So I think yang bila kita ada 3 modul seperti ini, dia dapat memperkayakan di antara satu sama lain. Itu yang penting. Jadi bila kita bercakap tentang standard, ini apa yang harus dipelajari, dan kemudian dia kena sampai orang kata piawaian, standard. Bagaimana untuk menentukan sekiranya seseorang itu tidak sampai kepada katalah ini kita kena belajar dalam jangka masa, tapi mereka tak sampai tahap pencapaian yang diperlukan, keciciran dan sebagainya. So itu di situlah saya rasa guru lah perlu kerana kita ada piawai yang sangat spesifik sekarang untuk setiap tahap. Guru tu bila dia mendapati atau mengesan seorang pelajar tu belum mencapai standard itu, sekarang dia lebih jelas kerana kita ada piawai yang spesifik. Guru jadi dia dapat mengesan secara jelas
tahap apakah perkembangan seorang pelajar itu, apakah tindakan susulan, apakah program pemulihan yang diperlukan, apakah kita kata aktiviti-aktiviti yang kita perlu gunakan untuk membolehkan pelajar itu mencapai standard itu. So sekarang tu piawai yang kita tetapkan itu dijadikan satu macam pembaris yang pengukur lah, yang kita kata pengukur yang berkesan untuk guru kita kata membantu pelajar dalam menguasai kemahiran-kemahiran yang kita telah pun tetapkan. Itu yang penting saya rasa, piawai yang kita tetapkan itulah. So contohnya kalau untuk bahasa misalnya pada tahap 1 kerana mereka mempelajari phonics misalnya, untuk bahasa Inggeris. So kalau kita rasa itu ada setengah bunyi dan memang pelajar itu tak dapat menguasai, di situ guru tu mesti wujudkan beberapa aktiviti-aktiviti tambahan untuk membantu murid ataupun menggunakan bahan-bahan yang lain untuk membantu murid. Doktor ini telah pun menyentuh bahasa dan soalan saya seterusnya bahasa Inggeris. Apakah kita akan melihat pendekatan baru dan sebagainya kerana keperluan untuk kita Inggeris pun kena bagus, bahasa Malaysia pun juga kena bagus. Jadi kita bertirak dulu, bila kita kembali nanti kita tengok seorang kata tambahan masa dan sebagainya bila bahasa Inggeris dan bagaimana dibuat supaya ia lebih menarik. Dan akhirnya juga persoalannya adalah latihan guru, kerana ia adalah seakan-akan satu revolusi yang mahu dibuat kan. Jadi guru itu harus antara yang terbaik untuk menjalankan ini. Jadi kita tengok tentang persediaan guru dan sebagainya. Kita lihat kembali semasa.